Maka rezeki yang paling sempurna adalah ridha Tuhan, bukan harta. Rezeki apa macam? Rezeki paling rendah harta, iaitu nyan afiah, kesihatan, iaitu nyan salahul abna, gebi kesalehan anak, iaitu nyan lam ridha Tuhan sekalian alam. Hanya rezeki yang paling sempurna. Maka urang gebi kesihatan, hana gebi harta, yang terharuji kan yang harus bersyukur karena ka gebi rezeki yang a'la. Rezeki adena paling rendah harta. Orang le terhenti batas yang rendah. Karena yang rendah mungkin yang iri jangkau, yang banyak iri jangkau. Kau anggap yang rezeki harta, sehingga tiada harta, hana rezeki tak. Padahal yang afiahnya rezeki paling raya. Afiah gebi kesihatan oleh Allah, lam jamuk tengut ke. Nafah hana payah geblo, darah hana payah transfusi. Alian jangankan broken sakit mupilek hana, lam angin ke hana pilek. Mana orang yang nak harta biuk kena angin kak leuro nak debit. Jadi imunitas kurang. Hana afiah, hana kesihatan. Harta le kesihatan hana. Maka yang paling tinggi rezeki kan harta bebu adalah afiah. Iaitu nyan lebih kesalehan anak. Karena anak saleh yang bermanfaat sampai dia mati. Ini yang terakhir benar ridha